Okay, Assalamualaikum Nazatra. So hari ni kita ada sebuah filem Thailand blockbuster dia panggil Kumpan 3 . Kumpan nama orang ni lah. Di mana dia buat sebuah filem yang berlatar belakang tahun 1950-an lah. Di mana Kumpan yang merupakan seorang pegawai polis. Tetapi dalam cerita ni yang bestnya adalah kesemua lawan dia menggunakan sihir . Okey, Thailand kan penuh dengan sihir-sihir itu semua tu. So dia kebal peluru, dia boleh pihak lawan dia pun kebal peluru, tembak tak mati. So yang ini artinya dalam cerita ni fight dia memang penuh dengan orang kata mistik lah, di mana orang jahat semua tu nak dibunuh. Okey, dan juga terdapat satu pawang tu yang boleh orang kata boleh arahkan mayat untuk serang dan sebagainya lah. So Kumpan ni dua, nama filem dah Kumpan 2 . Di mana dalam Kumpan 1 dia pun dah main, dia ni lagi best lah. Di mana dia bersara. Lepas tu ada ada musuh lah, penjenayah lah, dia nama Mak Niung dan juga Dam nama Thailand lah. So pihak polis minta bantuan Kumpan untuk serang mereka lah. So dia pergilah dalam hutan tu, dia punya markas kat hutan so dia pergi dengan orang polis dan mereka kena serang lah, kena serang dengan hantu-hantu, dengan banyak hidup sana, dan dia ditangkap lah. Okey, dan sana dia dapat tahu yang rupanya mereka semua ni memang penjenayah, tetapi mereka tak sedia disebabkan tindasan oleh kerajaan di mana marshal pada masa itu dia makan rasuah semualah. So untuk jadikan cerita, mereka nak tangkap marshal tu tapi tak berjaya lah. Dan anda dapat lihat nanti bagaimana aksi yang tunjukkan dalam filem Kumpan ni begitu menarik sekali lah. Di mana cerita ni penuh dengan orang kata pack dengan action saja pack dengan action daripada umpat di bank, bagaimana mayat-mayat di sungai, buaya yang diarahkan oleh pawang tersebut untuk serang mereka. Lepas tu dia kena tembak, dia punya kuasa kebal tiba-tiba dah tak ada, kena tembak dan bagaimana sambil-sambil Buddha selamatkan dia untuk supaya dia dapat orang kata membantu masyarakat. Dan sama juga dia pun ada anak dan isteri yang tengah mengandung. Dan dari situ memang cukup menarik lah. Cerita ni penuh impact dan banyak dengan perasaan, dan saya rasa anda wajib tengok cerita ni memang tak boring. Cuma cerita Thailand, saya ingat tak best. Saya tengok menarik cerita ni dengan gaya macam lebih ala-ala orang kata Mak Salleh dan style pakaian semua dan sebagainya lah. Okey, so nantikan filem Kumpan 3 ni yang telah ditayangkan di HBO pada tahun 23. Saya dah tengok dan review dia memang tak tinggi 5.9, tetapi saya rasa cerita ni memang blockbuster di Thailand. Saya dah research, dia memang sebuah filem yang blockbuster di Thailand dan okey lihat lah. Semua sekarang nak cari Kumpan 3, Kumpan 2 ni balik, macam mana nak cari dia. Okey, Assalamualaikum.